Alright gang, Assalamualaikum. Hari ni 30 September 2025 pada pukul 11.05 pagi. Okay. Ni adalah aku nampak ada satu setup lah. Okay, setup untuk kita sell. So dekat mana aku nak entry, aku akan tunjuk dekat korang lah. Alright, so aku tarik dulu short ni. Sini okay, 18. So risk reward dia sama je, 1:1. Okay, so ini apa yang aku expect lah. Alright, so kita entry pada ni kita letak sell limit dekat 4366, SL dekat 4384 dan juga TP dekat 4348. Okay, so 18 tick lah untuk kedua-duanya. So kita tunggu price nak ke mana. Alright, A few moments later. Alright gang, pukul berapa tadi? Pukul 11, 12 suku. 12 suku tadi dah kena dah kita punya TP. Alright, so 18 tick. 18 tick dalam berapa? Kita kira 18 darab 25. So anggaran dalam 450. Alright, so selamat bertrading. Ciao.